Alright guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam rancangan GrabFood Delivery. Okay, aku baru je on. Aku baru lepas makan dan aku baru on. So marilah kita mencari order yang pertama. Harapnya order hari ni laju juga. Okay geng, aku baru dapat order yang pertama, iaitu GrabFood ambil dekat Ayam Gepuk Boris Layar. Tak, ni dah masalah ni. Kalau kat sini tak tahu nak pergi mana. Aku ni sini je lah. Banyak tak order dia. Oh, aku ingatkan GrabFood punya Grab Express lah guys. Maknanya kalau Grab Express ni maknanya banyak lah tu. Harap-harap tak kena sidai lah geng. Baik ni waktu lunch ni, alhamdulillah tak ramai sangat. Grab Express namanya ada ni, ada so aku lupa. Aku pernah ambil gambar dulu sebenarnya. Correct sender. Alright, nanti complete pick up. Order ni berharga RM8.20 guys. So mungkin jauh sikit lah kot. Mungkin dalam 10 kilo aku rasa lah. Oh, 7.3 kilo. Oh, dekat. Tak adalah dekat. Masa aku berbaloi lah dengan RM8.20. Tapi 7 kilo penghantaran dia. Tapi hantar dekat mana ni? Hantar dekat Union Resident Jalan Kepong. Aku rasa aku tahu dekat mana tu. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng, dah sampai dah dekat Union Resident. Ni first time aku masuk sini. Let's see. Okay, thank you. Okay, sekarang kita dah sampai. Alright, so kita call dulu customer. Hello. Hello, saya dah sampai. Boleh dekat drop off punya ni tak, delivery area tu. Okay. Nanti saya bagi gambar Ya, please. Thank you. Okay, welcome. Okay, sebab dia express, so aku kena call dulu lah. Kalau GrabFood tak apa. Ni Grab Express. Alright, got it. Okay, so alright, complete drop off. RM8.20. Alhamdulillah. Order seterusnya tak masuk lagi. So tak apalah, kita jalan-jalan dulu. Alhamdulillah, baru start motor dah masuk dah. Okay, kita tengok macam ni kan. Ni dia tulis Restoran Richa Kepong Baru non halal. Okay, tak semestinya makanan dia adalah non halal. So kita tengok order detail dia dulu. Order detail dia adalah Leica with white rice. Leica ni apa benda aku tak tahu. So aku assume dia bukannya makanan yang non halal lah kan. Kalau dia terang-terang tulis pork apa ke, itu barulah aku kena cancel. Tapi ni aku pun tak tahu apa benda Leica tu. So kita tak tahu, tak apalah kan. At least kita dah tengok dah order detail dia. Okay, hantar dekat mana ni? Hantar dekat Seri Harmoni Jalan Batu Muda Tambahan. Oh, patah balik Batu Muda. Cantik. Order yang berharga RM8.50. Alhamdulillah. Alright, sampai. Apa nama kedai dia? Restoran Richa. Alright, GrabFood 592. Oh, dalam. Okay guys, disebabkan dia restoran yang non halal kan, so aku akan letak dekat dalam beg yang beg non halal ni lah. Walaupun dia makanan dia makanan halal, tapi dia tetap daripada restoran yang non halal. So aku tetap akan letak dalam beg non halal punya. Okay, itu etika dia lah kan. Walaupun makanan dia okey, halal kan, tapi dia dari kedai yang non halal, so kita kena jaga jugalah. Okay, let's go.
Geng, dah sampai LSH ni. Klinik. Oh, dekat klinik lah guys. Ingatkan rumah aku punya klinik. Boleh lah parking je lah sini kejap. Tak tahu aku nak parking sana, lepas tu nak jalan balik jauh kan. Okay. Okay, sama. Alright. Order deliver RM8.50. Alhamdulillah. Dengan 2 order saja aku dah dapat apa RM16. RM16 kot. RM16.70. Betul tak? Betul. 2 order saja RM16.70. Alhamdulillah, bagus-bagus. Macam ni yang kita mau. So aku nak solat Zuhur jap. Sekejap lagi aku sambung. Okay. Alright guys. Hari kita sambung cari order yang ketiga. Tapi guys, cuaca dah mencemburui kita lah guys. Dia macam agak mendung sikit dan kemungkinan akan hujan. So macam mana ni? Macam korang tahu, aku malas nak buat Grab time hujan sebab leceh kan. Nak pakai baju hujan, masuk mall nak kena buka baju hujan balik. So apalah, selagi belum hujan kita buat. Okay, alhamdulillah order pun sudah masuk. Grab food. Ambil dekat nasi padang kan? Nasi padang serumpun. Alright. So macam biasa kita parking dulu kat tepi ni. Dan kita jalan kaki. Hai. Mana nasi padang serumpunnya? Tak nampak pun. Dia tulis dekat sini kan. Tu kot, sebelah Uniklinik tu kot. Tu sambal ulit. Tu ayam geprek. Hai. Macam-macam. Dekat Uniklinik lah, betul lah. Ni sambal ulit. Sebelah Uniklinik tu ayam geprek. So mana dia nasi padang serumpunnya? Oh, belah sini. Ni kan? Oh, dekat dalam ni ke? Dekat di sini. Ni bukan ulit ke? Nasi padang serumpun kat mana? Oh, dalam ni Oh, bukan ulit ke ni? Dua. Oh, sama kan? Okay. 030. Okay. Terima kasih. Oh, baru aku tahu. Ulit dengan nasi padang sama. Okay. Alamak, angin pun sudah semakin kuat. Ini aku rasa betul hujan. Sebab dah 2 hari dah ramalan cuaca tu cakap hujan, tapi tak hujan-hujan. Semalam pun tak hujan-hujan. Semalam dia cakap hujan pukul 3 tapi tak hujan-hujan. Hari ni dia cakap hujan pukul 3 juga. Tapi ini memang nampak lah tanda-tanda nak hujan dia. Okay, hantar dekat mana ni? Bennington Resident. Macam pernah hantar. Macam lah. Berapa kilo ni? 5.5 kilo. Harga RM7. Okey lah, alhamdulillah. Okay kan, aku nak sembang sikit lah pasal isu-isu semasa ni kan. Aku ada baca satu isu ni berkenaan dengan MH370 yang hilang tu kan. Aku pelik lah kenapa Presiden China Ya kot. Diorang cakap diorang nak pampasan untuk setiap family yang daripada China tu yang terkena nahas MH370. Dia nak apa 1.68 juta something macam tu lah. Dia nak macam tu untuk setiap family yang terkena tu lah kan. Apa pendapat korang? Bagi aku tak guna sabar langsung. Sebab yelah
bukannya salah Malaysia pun untuk kita orang yang nak bagi pampasan. Benda tu bukannya macam salah teknikal ke apa ke kan. Benda tu kita pun tak tahu ke mana pergi MH370. Lepas tu kau nak pampasan macam tu pula kan, macam tak fair dan tak logik lah kan. Kalau kau nak cerita pasal pampasan, okey, aku nak setiap orang yang kena COVID nak pampasan pada kau, setiap seorang 1.8 juta juga. Macam mana? Itu memang berpunca daripada diorang. Kalau kita orang minta macam tu, bukan untuk Malaysia je, untuk seluruh dunia. Fair ke tak fair? Kalau kau nak minta macam tu, kita pun boleh minta macam tu kan. So agak-agak lah kan, benda kita pun tak tahu macam mana MH370 tu hilang, berpunca daripada mana kan, kita pun tak tahu. So beragak lah sikit. Itu je lah aku nak cakap tentang isu semasa ni. Alright gang, dah sampai dekat Bennington Residence. Hello. Lesen. Thank you. So, hi. Boleh letak kat meja lobby blok A. Okay. Alright ngam. Deliver order. Berapa ringgit? RM7. Alhamdulillah. Kita bagilah 5 bintang. Kita usahalah capai target. Sekarang sudah RM23. Macam lama lagi je. Target aku sekurang-kurangnya RM40 sehari. Minimum lah tu. Alhamdulillah. Masuk. Lau ban mian. Setapak non halal. Okay. Usah order detail. Spicy chili shrimp pan mi. Okay. Pan mi tak apa. Shrimp tak apa. Jangan pork. Alright. Dah sampai. Apa nama kedai dia? Lau ban mian. Lau ban mian. Order bernumber 033. Okay guys, dah sampai. Dekat mana dia cakap ni? Klinik Chong. Tepi Klinik Chong. Okay. Assalamualaikum. Jual set lah? Okay, welcome. Okay, deliver. Alhamdulillah. RM4 per pusing. Aku tak boleh lah kalau orang cakap okay bro, thank you bro kan, macam style bagi aku. Tak tahu lah pendapat aku lah. Tapi guys, aku nak check lah bateri kamera aku tinggal berapa. Sekejap bateri aku ada lagi 54% bateri kamera, so boleh lagi lah. Tapi kalau dah habis pun aku ada lagi spare satu bateri lagi. Kalau tidak aku ada 3 bateri kamera. Tapi semalam aku dah record kan, aku lupa nak charge yang semalam punya bateri. So ni aku pakai yang kedua. So ada lagi satu lah yang full. So balik ni memang aku kena charge lah bateri. Kalau esok aku nak buat lagi. Alhamdulillah. Order masuk. Grab mic. Dah lama tak pakai Grab mic. Alpro Farmasi. Okay, kalau farmasi tak apa. Kalau barang-barang groceries kan, bisa banyak. Hantar dekat Tiara Titi Wangsa. Okay. Lihat tu kalau Grab mic kan, Grab mic yang macam Jaya Grocer ke, yang grocery lah kan, barang-barang basah ke kan. Kau kena tengok juga, kadang-kadang kat situ pada pork ke arak ke kan, situ kadang-kadang ada. So kau kena tengok juga. Tapi ni disebabkan dia farmasi kan, so tak ada lah. Alright, dah sampai Alpro Farmasi. Grab mic 944. Assalamualaikum. Ya cik. Grab mic 944. Okay. Ada 3 item Apa? 3 item betul. Okay. Okey. Dah. Terima kasih. Okay, sama. Kalau Grab mic dia tak payah ambil gambar. Aku pun lupa. Kena jugalah. Aku tak tekan habis. Lupa aku. Dah lama tak pakai Grab mic. Aku ni memang cepat lupa guys. Kalau aku tengok movie ke apa kan, esok kau tanya aku dah lupa dah. Macam ni jalan cerita movie tu. Teruk aku. Okay, kita hantar berapa kilo? 3.2 kilo. Hari ni semua dekat-dekat je. Bagus sebab tak penat. Tak bagusnya sebab sikit. Fair dia sikit lah. Kalau aku personally, aku lagi suka fair yang banyak. So walaupun jauh sikit tak apalah kan. Yang penting masuk. Okay lah. Asalkan ada kan, daripada order tak ada langsung. Rezeki kan. Kalau sini masukkan apa? Dia cakap text or call when arrive. Okay, maknanya kita kena call dia dulu lah. Dia cakap boleh tolong tinggalkan dengan blok C. Dah hantar gambar. Okay, boleh tak ada hal lah.
Start sini boleh? Dia cakap tinggal dekat security. Nama Mei. Ini dia cakap tinggal dekat security, ambil bagi gambar. Unit namanya. Unit C7. Call 1 kali turun. Ini checking mode. Security tak bagi letak dekat bawah. Leceh lah macam ni. Hantar kau lah, malas aku nak cakap dengan kau. Leceh kan. Kau sediakan meja, letak je dekat meja dah, senang. Macam kondo-kondo yang lain kan. Kondo-kondo yang lain boleh je, asal kau tak boleh. Tahulah setiap tempat ada law dia kan. Tapi kau pemudahkan lah customer kau. Mana tahu customer tu tengah membuang ke, tengah apa ke, tengah memasak ke kan. Dah dia kena turun juga. Sepatutnya kau sediakanlah meja, letak situ, nanti customer turun ambil lah. Kita nak memudahkan, bukannya nak menyusahkan. Tak apalah, mungkin dia punya law dia memang bukannya apa, law dia tak friendly lah. Law dia jenis strict. Kononnya nak kekemasan, nak cantik kan. Boleh je kau letaklah satu penghadang kan, so orang tak nampak ada parcel semua kat situ. Parcel ke makanan delivery ke kat situ kan. Datang apa? Hanya Allah yang tahu pasnya mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku marah sangat tau. Alright. Alhamdulillah RM5.20. Sekarang dah 3 suku. Masih lagi tak hujan. Alhamdulillah. So maknanya aku boleh teruskan lagi. Oh, dah RM39 guys. Alhamdulillah. Aku punya target RM40 sehari. Ni dah RM39. So mungkin ni satu order ni dah capai target aku. Alhamdulillah. Aku ingat lama lagi lah nak sampai target aku. Rupanya sekejap tu. Okay guys, aku rasa aku nak balik destination lah ke rumah aku. Mungkin kalau aku dapat ni last order lah. Bismillahirrahmanirrahim. Harap adalah order terakhir ni supaya aku capai target aku. Aku boleh nak lah apa, betul-betul capai target RM40. Ini baru RM39. Alhamdulillah guys. Order masuk GrabMart. Dekat mana ni? Balkis Izham. Nama kedai ke tu? Balkis Izham. Brownie Sweet Nutella. Okey. Alamak, kek ke? Tapi dia tulis GrabMart. Hantar dekat Sky Awani. Okay, memang satu jalan lah tu. Let's go guys. Alhamdulillah ada juga order terakhir. Alright. GrabMart 239. GrabMart 239. Okay, see. Tapi dia kek brownies kan. Brownies ni kecil je kek dia. So selamat lah aku. Jadi kita kena sendal dia supaya dia tak gerak. Walaupun dia kecil, tapi dia adalah sebuah kek. Sebuah ke? Sebiji kek. Apa kan? Kalau kek apa guys? Sebuah kan? Ke tak? Ke seketul? Alright, dah sampai dah. Sky Awani. Oh, letak dekat post box. Okey, cantik. Okey, cantik. Okey, thank you. So, deliver order RM4.90. Alhamdulillah. Kira tu kan. So, okay guys. So, total earning hari ni 6 booking. Ada tips lah guys. Alhamdulillah. Oh, patutlah. Aku pelik asal tiba-tiba sekejap je RM39. Rupa-rupanya ada tips lah guys. Dekat nasi padas serumpun ni, Ben Intern tu. Oh, dia bagi tips RM6. Alhamdulillah. Terima kasih kepada customer yang order nasi padas serumpun. Terima kasih banyak-banyak. Semoga anda dimurahkan rezeki. Alhamdulillah. Patutlah sekejap sampai RM39 jadi. So total hari ni RM44.20 dengan 6 booking dengan 1 tips, iaitu RM6 tips. Alhamdulillah. Okay guys, sampai sini je video aku. Harap korang semua enjoy. Terima kasih banyak-banyak kepada sesiapa yang menonton dari mula sampai habis. Jangan lupa like, share, subscribe, komen. Jangan lupa juga follow
TikTok aku. Aku ada letak link kat description. Aku kadang-kadang ada juga post video dekat TikTok. Video-video short clip aku lah. Aku buat GrabFood ni.